Yes. Ui. Kalau hampa nak pergi jabatan kedua Pulau Pinang, ada dua jalan tekong akan bawa hampa pergi. Jalan yang first straight terus ke jabatan kedua Pulau Pinang, ataupun hampa akan melalui di kawasan-kawasan perkampungan nelayan di Pulau Aman. So hampa tengok dia punya scenery apa semua memang sangat cantik, dan ada homestay dan juga chalet di atas Hayang. Jadi untuk trip jabatan kedua Pulau Pinang kali ni aku tak kesorangan lah. So hampa dapat nampak member aku ikut sekali untuk kami nak mengai di bawah jabatan kedua Pulau Pinang. So tekong ni lah yang akan bawa aku untuk mengai di bawah jabatan kedua Pulau Pinang. Okay, jabatan hari ni. Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni kami berdua, aku dengan Wan Hakim. Hari tu trip jejak kami teruk lah. Aku ada buat video tapi naik sekok itu pun ikan berut. So tak ada konten lah, ada kat YouTube. Jadi hari ni kita main repeat di jabatan kedua Pulau Pinang. Hari ni ayak okey lah hari ni. Ayak lembut lah hari ni ayak lembut. So kita boleh try main ketuk apa semua dekat area sini. And then tiang ni adalah tiang yang baru juga, sebab tiang yang selalu aku duduk pun ada orang. Yang kali kedua yang aku baru duduk pun selalu ada orang tau. And then tiang yang ketiga hari tu aku main pun, kali ketiga aku main pun ada orang. So yang ni tiang yang keempat aku duduk. So aku tak mau nak expect lebih lah. Okay, jadi itulah. Yang mana baru singgah channel aku, like, share, subscribe, tekan lonceng kat bawah. Yang mana yang nak main ke mengai jabatan kedua ni, hampa boleh tengok nombor yang tertera di ruangan, pin komen kat bawah. Yang mana nak dapatkan rod queen yang aku pakai, hampa boleh tengok dalam video ni, ataupun hampa boleh tengok di ruangan description kat bawah. Jom kita pergi mengai. Hopefully hari ni kita akan sub. Alright gang, kita pakai set ni dulu. Rod queen vitamin C PE yang ni 0.8 2.5. Reel casking Shaki 3 jig daripada Amy Syarul 40 gram. Axis macam biasa, CF Axis. Yang ni seh 15. Kita try tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Spinning aku boleh main ketuk luar. Tapi sini selalu aku duk main ketuk tepi-tepi macam ni, vertical lah, orang kata apa, vertical lah. So apa yang kita buat lah ni adalah kita try pusing tiang. Pusing tiang sambil ketuk apa dengan bawah tapak ni. Cara orang tu, satu nak cari barang. Kalau ada barang lagi kot, kita boleh bottom ke apa, kalau dah kopek kan. Yang kedua nak cari ikan. Sebab kita pakai umpan tipu ni, dia lebih kepada satu nak cari tempat lah. Nak cari tempat. Ni macam ni sangkut kan, mana kata ada barang bawah, nak cari tempat. Dan juga kita nak cari ikan lah. Weh, naik mau cukup. Datang apa? Takar ruak tu. Ui, lo siput sudu. Besar weh, lo lepas lo. Tu orang nampak bila kita ketuk cari barang takkan jumpa benda-benda tu. Macam tu cara aku main ketuk dekat tiang ni. Dah, GT ke beg ni? Oh, GT. Alhamdulillah. Boh. Alhamdulillah. GT yang GT. On Queen vitamin C PE 0.8 2.5. Mantap. Dia tak rasa langsung dia ambil lah. Masuk tong. Alhamdulillah. Tunggu duduk lagi. Loban apa ligan nak ikan? Ligan nak ikan loban apa? Talang lu. Ui. Bosak mat.
Ya Allah, ya Tuhanku, besar weh. Besar. Tak tahu. Atas ayak. Besar. Olok dah. Banang loh. Banang 5 kilo. Misi mencari Nora. Oh, Nora. Abang datang, Nora. Mana Nora? Bismillahirrahmanirrahim. Nora lah segala-galanya. Oh, itulah dia. Sungguh menginzalkan glamour. Ui. Bulusan, bulusan. Main macam glamour, main macam bolos. Oh, hak ni tak skor. Sabarina. Sudah lama tidak berjumpa. Masih lama. Aduh, ikan kecil ambil leh pula. Leh Sabrina iwa. Nur Sabarino. Allah. Allah, tali pula dah. Wazak. Wan, nak tolong gua bah. Pari. Pegang tali hat tu tu. Ha bawah tali besar. Alright. Cantik ah. Woohoo. Gamatan. Ya, betul gamat. Habis? Kau tahu? Aku Tengok dah. tak payah. Tu orang panggil apa? Tangkui. No? Kan? Tangkui kan? Tangkui bodoh bentuk payung tu kan? Ada api lepas kat sini. Tangkui Haji King. Yes. Tak tahu. Ui, nak. Alhamdulillah. Anjing. Alhamdulillah. Oh, lomo ada sur lah. Main ketuk. Hari tu lah gasak dah. Abang tak tinggal apa kat aku. Kau iya dah. Udah geng. Jenak. Anjing. Anjing Amy Syarul. Harot, Kuing, vitamin C, hak ni spinning. Mantap geng. Hook CF. Saiz 15. Kalau iPhone mahal sikit. Hai ingat budak-budak pakai iPhone semua ada duit banyak. Allah, lucu. Ui, besar. Ui. Aduh, kasar tu dia ambil kasar syok karat. Lucu dah tu. Oh, karat tu. Atuk saya karat tu. Aduh. Dah tengah hari ya, kap kedua. Ikan jig pun ada 2 ekor tu lah. Sini pun dom baru tak ada lah, tak masuk ni. Sebab sini bawah dia macam kosong sikit lah. Dia ada barang. Dia ada macam berselerok tau. Dia ada macam berselerok. Kalau ketuk jig, rasa macam sat kerah.
set. Lepas tu dia jadi macam berutu nak berutu. So barang dia tak banyak. Dia macam tak ada barang naik tinggi. Macam selalu duduk main ada barang naik tinggi. Yang ni tak ada. So itulah payah sikit lah hari ni. Wih, sudut besar. Sudut besar. Cantik. Abang masuk dalam Maggi. Oi, mana lah ikan makan jeep ni? Tak ada lah tu. Tuan main botol pula Aku rasa dia nak makan yang jalan ni. Lah yang tak jalan lah. Dah baru kecil. Dah baru kuat Sam. Alhamdulillah. Oh, tepi ni ada duduk. Kecil lah. Jadi dom baru. Dah baru. Kemon lah Wan. Masuk ni. Kemon lah. Bottom lah. Cuma baru kedua. Apa kupang? Ingat kelong? Udang sama udang. Jumpa tak apa tak apa. Kan dia. 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 Alu ya. Jumpa tapak tak apa lawan. Tak galut ya. Jumpa tapak lah tak apa. Aku jenuh melilau lah cari tapak ni. Cari dia. Punya nak pergi ke kawasan strike tu. Lain kali main pancung depan aku terus. No. Lagi padu. Papak hang mana? Abang mana? Tok nenek hang mana? Hang duk makan ni. Baby jenah. Lagi panggil mak amai makan lah. Bye. Nangis ke lembu? Ya. Wih, kamu lek Wih. Oh, boleh dia muat tak? Dia rupa macam senangin tau. Dia rupa panjang. Tak apa, tip rod.
Ada ikan. Ha? Perut ada ikan. Wih, dia makan. Tak lagi nak main tu. Ikan Melayunya. Ui, gerut. Aku ingat natang apa. Oh. Saya ni mau. Oi. Kamu bodoh. Ha? Kamu bodoh. Oh, Ui, besar. Nah. Betul, besar. Ha. Aku tipui. Ui, masuk. Ha, aku tipui. Sabrina besar apa? Ui. Kamu? Lagi tak naik? Ui, sekarang kamu ni. Ui, besar. Lihat. Ui, keras. Iya, benar-benar. Hari ni memang gerut ya. Ya. Kemas lu geng. Kalau ikutkan tu aku nak balik ke 7. Tapi aku punya kelima sebuah aku punya pot ni nak habis yang. Lepas tu pula kondisi ayam pun aku tengok macam yang keruh lah. Oh, so aku nak balik awal kot. Esok aku nak turun lagi ni. So kita kemas-kemas barang luar sikit-sikit. Alright geng, so seperti nampak lah ni beralun. Angin kuat. Jadi aku rasa macam tadi aku kata lah, aku nak minta diri awal sikit. Sebab esok pun aku nak sambung lagi. Ayak pun aku tengok colour macam tak menyelerakan untuk aku nak mengai. Dia tak macam pagi tadi tau. So kita belah awal. Jadi itulah hasil hari ni tak sebanyak lah macam sebelum ni. Tapi ada lah. Okay, apa tengok hari ni walaupun dia tak semua putih, ada yang colour gold-gold tu ada sikit kan. Ni dia. Jadilah geng. Boleh pada GT Ngahak Motor baru. Okay, jadi yang mana bahas track untuk mai ke sini bawah jambatan, apa boleh cek nombor telefon yang tertera dekat ruangan Pegoman. Dan yang mana dapatkan produk yang aku pakai, apa boleh tengok link yang tertera di ruangan description, dan juga di yang next di dalam video ni. Okey, jadi macam biasa, like, share, subscribe, tekan tombol lonceng kat bawah. InsyaAllah kita akan jumpa pula video seterusnya akan datang. Assalamualaikum. See you.